Okay, hai adik-adik. Selamat datang ke misi mencari harta karun. Hari ini kita ada satu misi rahsia iaitu mencari harta karun bahasa Melayu. Tun dan Hao sedang seronok bermain. Lihat di sana. Tun dan Hao sedang bermain. Betul tak? Kata hubung dan digunakan untuk menyambungkan dua benda. Jadi, harta karun yang pertama ialah misi seterusnya, mari kita intai Hao dan Tun lagi. Tun, nak warna atau nak baca buku? Hao bertanya kepada Tun, Tun, awak nak baca buku atau nak mewarna? Hari ni Tun nak baca buku lah. Jom baca buku. Boleh? Kita sama-sama baca ya. Kata hubung atau digunakan apabila kita mempunyai dua pilihan. Hao memberi Tun dua pilihan, sama ada untuk mewarna atau membaca buku. Jadi harta karun kedua kita ialah atau. Kenapa Hao nampak sedih ya? Mari kita dengar. Hao, kenapa awak menangis? Saya menangis kerana saya tertinggal bekas makanan. Jangan sedih. Mari kita kongsi sama-sama. Terima kasih. Sekarang kita dah tahu sebab kenapa Hao menangis dan sedih. Hao tertinggal bekal makanannya. Jadi, kata hubung kerana digunakan untuk menerangkan sebab atau punca sesuatu perkara berlaku. Jadi, harta karun kita yang ketiga ialah kerana. Hebat, kita telah berjaya mengumpulkan ketiga-tiga harta karun kita pada hari ini, iaitu dan, atau, kerana. Kata hubung ini sangat berguna untuk menjadikan ayat kita lebih gramatis dan lebih mudah difahami. Murid-murid, adik-adik, boleh cuba cari kata hubung yang lain. Kita jumpa lagi dalam misi akan datang. Bye-bye.